menyelamat kebakaran di hotel. Tahu kat mana? Tiba kita bagi kebakaran. Okey. Tu kita ternampak ada 8 orang api jadi tadi pakai bomba ke apa ni? Hop. Cukup. Let's go. Azal duduk. Kami akan pergi on the way ke kebakaran tersebut. Jadi itu kebakaran kita dah sampai. Kita kena selamatkan semua. Dalam bahaya kita kena padamkan api. Orang-orang sabar, saya akan datang untuk selamatkan. Cepat. Banyak api ni. Bahaya. Padamkan api tersebut. Saya pergi selamatkan orang dulu. Tepilah. Saya kena selamatkan orang. Tepilah. Kita dah nampak. Kita nak makan orang ni. Saya akan berkorban. Tolong saya. Makak. Tolong. Medek. Saya kena makan orang. Orang. Padam api. Padam. Sekarang kita kena selamatkan orang. Ada orang. Padamkan api. Pergi cari orang cepat. Selamatkan orang-orang tersebut. Kesian dia orang ni. Bahaya. Jangan risau. Kami akan datang selamatkan korang semua. Orang di atas lagi bahaya lah. Saya kena selamatkan dia orang. Orang kat atas ni. Cover. Sini lah ada orang. Cepatlah. Alamak. Dah habis dah pula. Tak apa. Buka pintu ni. Buka pintu ni. Sabar. Saya akan selamatkan. Alamak, orang di dalam. Sabar, saya akan korbankan untuk. Jom. Okay, jom. Mari. Sini. Okay. Lompat sini. Bagus. Macam tu. Sini. Hop. Turun. Sabar. Api marak sini. Okey, tepilah. Sini tu. Cepat. Sabar. Alamak, jangan mati. Macam mana ni? Kita kena turun. Cepat. Kita dalam bahaya. Sabar. Okey, kita dah sama turun. Keluar cepat. Dah. Dah semua jadi. Lagi. Okey, bagus. Serah. Ada orang ke? Ada. Padamkan api semua. Mereka dalam bahaya. Macam mana boleh terbakar? Cari. Alhamdulillah. Akhirnya on fire Instagram. Okey semua. Kami semua telah berjaya menyelamatkan semua orang. Jadi janganlah bermain api. Itu adalah pengajarannya. Jadi kita kenalah tolong menolong. #kita jaga kita.